Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Semua kita mulakan, tuan-tuan boleh dengar suara saya? InsyaAllah. Kalau boleh dengar, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim khair, amma ba'd. Yang hormati Ustaz Hazman bin Cik Muhammad, pengarah kampus Iden Kepada Lebu. Yang hormati lagi dikasih bersama-sama kita pada hari ini Ustaz Dr. Wang Afakur Razi bin Mak Hanafi. Yang hormati lagi dikasih pegawai Jakim, yang pegawai Iden Kepada Lebu, Barisan Rustia, serta tuan-tuan dan perempuan para peserta sekret nama tafsir Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemukan lagi pada hari ini untuk satu program iaitu Quran Circle Lama Tafsir Al-Quran, dan alhamdulillah kita telah sampai ke sidang ke-30 untuk hari ini. Dan sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, marilah kita sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita mulakan tuan-tuan perempuan, suka cerita saya untuk memperingatkan kepada para peserta untuk menjaga etika ketika majlis sedang berlangsung. Sekarang menjaga tata tertib dan aurat anda dan sesi kita pada hari ini sebenarnya direkam. Dan jika tiada keperluan, mohon matikan fungsi audio supaya tidak mengganggu kelancaran majlis. Dan tanpa menengahkan masa, saya menyerahkan kepada Tuan Penceramah Ustaz Muhammad Afakur Razi bin Mak Hanafi untuk meneruskan program kita pada hari ini. Teruskan Al-Fadhil Ustaz. Ustaz tak dengar suara Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Betul boleh dengar tak suara saya? Ini tak. Dia macam terputus-putus Ustaz. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat pertemukan pada pagi ini, dan tak maaf ada kesilapan audio ke tadi macam mana. Jadi mudah-mudahan doa yang kita panjatkan itu Allah Ta'ala makbulkanlah. Yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Azman bin Cik Mat, selaku pengarah Ilim Kampus Jelebu, Tuan Moderator, Fadil Ustaz, para asatizah, ada juga sahabat-sahabat kita daripada Jakim, daripada Majlis Agama Islam Negeri, ustazah-ustazah, ustaz yang mana ada slip kehadiran kat situ, tuan-tuan perempuan yang memerlukan kepada merit kursus dan sebagainya, saya faham boleh isi dan sebagainya untuk menambah kita punya pengetahuan, kemahiran dan sebagainya. Dan juga tuan-tuan perempuan yang secara sukarela, orang awam yang hadir pada kuliah kita secara maya ini selama sejam insya-Allah. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian,
sebagaimana biasa kita kongsikan juga slide kita. Ya, okay. Okay, boleh nampak ya? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Dalam slide ini kita dah masuk siri yang ke-30 pada hari ini. Jadi tak berapa lama sahaja lagi. Mungkin kita nak melihat kepada pengajian kita sepanjang beberapa tahun ini. Katanya hujung tahun ada exam. Kan, tapi kalau ada peperiksaan semua orang larilah. Baik. Tak apa, tuan-tuan dengar pun dah mendatangkan keberkatan, barakah dan sebagainya. Baik. Apa yang ada dalam segmen ini ialah kita akan lihat kepada tafsir, tadabbur dan juga kita akan bersama-sama doakan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang mana sakit disembuhkan, yang mana ada menghadapi pelbagai masalah, semoga Allah Ta'ala permudahkan dia dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan, mari kita tadas tangan sekali lagi. Doakan buat saudara-saudara kita yang berada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hari ini hari Jumaat, saya mengajak orang lelaki terutamanya bila datang ke masjid dengan beberapa nasihat. Yang pertamanya, bila kita datang ke masjid mendengar khutbah, tuan-tuan tolonglah, tak perlulah melihat kepada skrin telefon ke, nak tengok apa ada WhatsApp masuk ke, ataupun tengah khutbah main Facebook ke. Saya minggu lepas saya berkhutbah, hari ini Jumaat, saya tak ada jemputan mana-mana, tapi minggu lepas saya di Masjid UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Saya dijemput untuk berkhutbah, tapi baru sahaja di peringkat awal khutbah tu mata saya ni terpandang orang yang main telefon. Dia pegang telefon dia tu, kalau dia sekadar pegang, dia duduk saja tak apa, tapi dia ketawa tu bahak-bahak, tapi tak ada suara, tapi tak tahu apa yang melucurkan sambil dia tengok telefon tu. Mata saya ni sakit. Saya tak boleh tengok. Saya terpaksa berhentikan khutbah. Saya kata, tuan-tuan sepatutnya fokus kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Masa hidup dahlah sibuk dengan handphone, nak mengaji pun tak ada masa, semuanya handphone kan. Kalau ada Quran dalam handphone tu, alhamdulillah lah. Jadi takkan mati pun nak bawa handphone. Dengar khutbah pun bawa handphone. Kita faham benda tu keperluan dah sekarang ini. Tapi bukankah masa dengan Tuhan itu lebih utama berbanding kita pegang handphone dan sebagainya. Kalau ada berlaku kematian sekalipun ataupun emergency sekalipun, memang itu telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Jadi bila saya habis khutbah tu, ramailah yang datang cakap terima kasih Ustaz bagi nasihat macam tu. Sampai dia cerita tu, kawan dia duduk depan, soft depan tu, selama ni duduk main handphone, bila saya marah macam budak sekolah marah tu, dia simpan dia punya, dia tarik dia punya handphone tu, tak mau tengok handphone dah. Saya rasa itu sekarang dia menjadi satu orang fokus lebih pada handphone berbanding apa yang khatib cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Maka kat situlah kita nasihat balik, kita kena ada adab, beradab.
Terutama bila kita belajar Quran ni, ada adab dia, waktu sesuai, tempat yang sesuai, posisi dan jaga kebersihan. Baik, untuk bagi mereka yang pertama kali mengikuti program kita, boleh lagi text message kepada grup-grup WhatsApp yang kita ada, grup motor pun boleh, grup kereta pun boleh, yang mana kita baru sahaja daripada ayat 1 hingga 5 dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Ini biasanya kalau kita buka Resam Osmani, inilah 1 ayat 5 dan kita sekarang ni dalam ayat yang ke-5, kan. Dan kita berhenti pada episod sebelum ni, wabil akhirati hum yuqinun, yakin. Cuma saya nak gantung topik yakin pada tuan-tuan dan puan ni. Sebelum ni kita janji nak cakap minggu ni, bulan ni, tapi saya nak gantung untuk bulan hadapan kerana yakin ni sangat luas. Okey. Kita nak tengok kepada hari ini ayat yang ke-5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada ayat yang ke-5 ini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Kita sebelum ni dah baca dan kita dah tengok tajwid yang berkaitan dan juga tafsirnya, insya-Allah. Baik, mari kita sama-sama tadabbur ayat ini dan mudah-mudahan mendapat istifadah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Bila kita sebut wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka meyakini, pada ayat yang sebelum ini, maka perbahasan dia panjang. Mereka juga beriman dengan akhirat. Dan ada penegasan apabila kalimah hum, pada kalimah wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa Allah Ta'ala tak tulis je wabil akhirati yuqinun tanpa meletakkan hum tu? Kerana maksud dia sama saja. Hum dalam fi'il mudhari' kat sini, yuqinuna, kan? Hum. Tapi kenapa mesti Allah Ta'ala letakkan juga hum, maksud hum dalam bahasa Arab maksudnya mereka. Mereka. Dan sekiranya ayat penuh itu ataupun terjemahan harfiahnya menjadi dan dengan hari akhirat mereka meyakini, kan? Maknanya ada pengulangan kalimah mereka. Hum yuqinun. Kalau tak ada hum pun tak apa, dah faham dah yuqinun ni untuk mereka. Tapi seolah-olah kalau kita tafsir secara huruf harfiah, dia akan jadi dan dengan hari akhirat mereka meyakini. Itu maksud dia. Maknanya ada pengulangan dan pengulangan itu bermaksud penegasan. Tegas. Jadi dalam Quran ni, sebab tu kalau sibaweh atau gelaran kepada orang-orang yang mahir nahwu, bahasa Arab dan sebagainya, mereka akan takjub bila lihat Quran ni bahasanya bukan sebagaimana bahasa level manusia bercakap, kan. Sungguhnya bahasa ni bahasa yang indah, yang mana mesti daripada sesuatu yang hebat. Kerana itulah kita akan balik, ini semua daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan akhirat ini bermaksud hari akhir. Di mana hari akhir ni tak ada hari dah selepas hari itu. Kalau kita kata hari ni hari Jumaat, kita tahu esok hari Sabtu, kan? Tapi hari Jumaat ini kita pun tak tahu sama ada esok kita hidup lagi tak. Kita pun tak tahu sama ada hari Jumaat yang kita sambut ni, hari esok kita sambut tu, lepas hari esok tu kita sambut lagi hari Ahad. Kita pun tak tahu adakah kita hidup lagi. Tetapi secara adatnya kita tahu. Kita insya-Allah kalau ada umur kita hidup. Tetapi bila disebut hari akhir ataupun hari akhirat, tak ada hari dah selepas itu. Tak, maksudnya janganlah selepas hari akhirat hari apa? Tak ada hari dah. Hari pun dah tak ada. Kerana itu bila kita dengar berkaitan dengan hari kiamat, sungguh menggerunkan. Apabila orang beriman itu apabila dibacakan ayat Quran, maka gemetar hati dia. Dan untuk hari di dunia ini tidaklah berakhir kerana nanti ada hari-hari seperti kiamat, mahsyar dan sebagainya. Tetapi apabila disebutkan akhirat,
dan ia membezakan dengan hari dunia yang sekarang ni, yang sebagaimana saya beri contoh ni, hari ni Jumaat, esok Sabtu, tapi akhirat dia lain. Dia dah pergi satu page yang lain, alam yang lain, tuan-tuan dah masuk siri yang Allah Ta'ala katakan. Nanti kita tengok, saya ada siapkan sikit nota tadabbur untuk tuan-tuan, perempuan semua. Contoh, bila orang tanya, dalam Quran ni ada 114 surah, berapa surah cerita tentang hari kiamat, hari akhirat, ataupun yang berkaitan dengannya lah. Saya bagi jawapan dululah. Kesemua surah. Kesemua surah. Termasuklah kalau tuan-tuan buka Fatihah pun ada cerita hari kiamat juga. Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat itu. Dan walaupun percaya kepada akhirat ini termasuk percaya kepada perkara ghaib dalam rukun iman, tetapi Allah mengkhususkan, yakni menyebutnya secara berasingan di sini pada ayat ni, wabil akhirati hum yuqinun. Dan ini adalah kerana ia amat penting. Allah Ta'ala ni nak fokuskan kita ni, wahai manusia, yang sepatutnya kita fokus dalam hidup ni bukanlah mesti menjadi orang yang kaya, bukanlah mesti menjadi orang yang berjaya, bukanlah mesti menjadi orang yang manusia pandang, bukan. Tapi yang perlu kita fokus ni akhirat. Fokus kita adalah akhirat. Segala amalan kita di atas dunia ini adakah menyebabkan kita terselamat masa akhirat nanti? Itu soalan yang big question. Soalan besar yang kita mesti selalu tanya. Contoh, tuan-tuan bangun pagi, nak sembahyang subuh, nak sembahyang sunat sebelum subuh, nak mandi dulu, nak gosok gigi, nak pakai pakaian apa, nak buat apa sebelum pergi kerja, nak puasa ke, tak puasa ke, itu semua akan membawa kepada persoalan akhirat. Persoalan akhirat. Kenapa? Sebab kalau dia rasa dia nak tambah pahala dia nak bawa cukup bekalan dia nanti, maka dia pun bangun awal. Tuan-tuan perempuan, ada satu kajian yang dibuat oleh satu doktor dari Indonesia. Sangat bagus, nanti saya pun perkenalkan. Ini pun makcik saya yang perkenalkan video ni, dia rajin tengok. Jadi antara tadabbur dia ialah bila dalam surah An-Naba juzuk 30, Allah Ta'ala kata waja'alnal laila libasa. Allah Ta'ala menjadikan malam itu sebagai pakaian bagi kamu. Okey. Kita tengok sunnah Nabi tu. Nabi tidur sehari berapa kali? Biasa kita kata 2 kali lah kot. Pasal apa? Tidur sebelum zuhur, qailullah 1. Tidur selepas isyak 1. Maknanya Nabi lepas main isyak Nabi tidur. Jadi nanti dah bangun subuh. Okey. Sebenarnya ada dalam riwayat yang lain ialah Nabi juga tidur 3 kali. Sehari 3 kali. Nabi tidur qailullah, Nabi tidur selepas isyak, kemudian Nabi bangun sepertiga malam. Dan lepas Nabi bangun sepertiga malam itu, Nabi juga tidur sejam sebelum subuh. Ada kajian buat. Nabi tidur sejam sebelum subuh, kemudian Nabi bangun untuk pergi subuh. Okey. Jadi, kita selalu dimomokkan lah, saya gunakan istilah dimomokkan. Tidur orang sihat ni mesti 8 jam. 8 jam ni kita pun carilah kat mana 8 jam ni. Tapi kalau kita tidur, qailullah katalah kita tidur sejam. Lepas isyak kita pun tidur lah. Katalah pukul lepas isyak 10, 11, 12, 1, 2, lebih kurang lah. 2, 3. Lebih kurang 5 ke 6 jam kita bangun. Kat situ dah 6 jam, qailullah sejam dah 7 jam. Kemudian kita tidur sejam. Selepas kita bangun qiyamul lail tu, kita tidur sejam untuk bangun subuh. So, sebenarnya kita dah mencukupi 8 jam yang sains kata tu, yang mereka dakwa tu lah. Dan kita bangun, kita dah fresh. Kita boleh buat solat sunat sebelum subuh. Tadi kita dah bangun qiyamul lail, kan? Lagi-lagi kalau tuan-tuan perempuan ni umur 40 tahun ke atas, saya pun samalah. Jadi kita takkan dapat satu tidur yang kalau kita letak kepala sampai subuh kita tidur. Melainkan kita buat kerja berat hari siangnya tu lain cerita. Tapi maksudnya kita akan terjaga.
Kita terjaga ni satu kerana jemputan daripada Allah supaya kita ni bangun semayang, bangun tahajud, tapi kita abaikan. Bila kita abai ni lah menyebabkan kita kurang kekuatan, jiwa kita ni kekuatan. Apatah lagi apabila Allah Ta'ala nak ceritakan tentang hari akhirat. Kita rasa mati ni lambat lagi, kan? Nantilah kot, kemudian lah. Jadi semua itu telah menyebabkan apa? Menyebabkan kita bertangguh-tangguh pada Tuhan, dan akhirnya apa yang kita dapat hasil daripada tangguh-tangguh ni, kita tak dapat apa-apa. Kita sangka kita nak buat beribadat waktu usia kita tua, tengok-tengok masa tua sakit. Tengok-tengok masa tua pendek, mati dah. Lepas tu bila dah mati, nak cakap apa lagi? Itu yang biasa selalu saya sebutkan kepada tuan-tuan perempuan, hatta zurtumul maqabir. Mereka lihat, last sekali mereka penat kejar dunia ni, hatta zurtumul maqabir. Mereka tengok, mati itu satu perkara yang pasti, mereka tengok perkuburan mereka. Tuan-tuan kejar harta pun tak ada siapa kata salah, silakan. Tetapi tuan-tuan kena ada satu risiko. Bukan semua harta yang kita kejar itu nak tinggalkan kepada ahli waris, bukan semua ahli waris akan menerima harta tersebut. Berapa ramai umat Islam yang hari ini bergaduh, berputus silaturahim disebabkan harta pusaka. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, nilaian harta yang tak boleh buat apa-apa ni, kalau ikut kat Malaysia saja, lebih daripada 10 bilion. 10 bilion. Sebab tu siapa-siapa ada harta, uruslah. Harta sikit urus, harta banyak pun urus sebelum kita mati nanti. Dan semua yang saya sebut tadi, semuanya memfokuskan kepada akhirat. Adakah harta kita boleh membantu kita ketika akhirat nanti? Kat sinilah pada ayat yang kelima pun Allah Ta'ala letak peringatan ini dalam suratul Baqarah. Hari akhirat, kerana percaya dengan hari akhirat lah menyebabkan manusia melakukan perkara kebaikan dan mengikut ajaran agama. Berapa ramai yang datang kerja tadi, dia ada langgar lampu isyarat merah. Kalau dia tak langgar lampu isyarat merah, dia fikir, kalau aku langgar ni memanglah undang-undang dunia. Tapi kalau ada motor pula yang lalu masa lampu dia hijau, lampu kita merah, kita langgar, dah mati kawan tu. Kalau kita ni beriman, kita ada aim kita adalah hari akhirat, kita takkan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Baik. Bukankah perkataan muttaqin itu beriman dengan hari akhirat sahaja? Tuan-tuan tengok, orang beriman, alladzina yu'minun, kita dah bahas dah panjang sebelum ni, dan dalam kuliah sebelum ni ada sahabat sebagai contoh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang mana sebelum ni dia ulama Yahudi, tapi bila dia masuk Islam dia dapat 2 pahala. Ini tuan-tuan boleh tengok ulasan saya ini pada siri yang ke-29 yang sebelum ini. Jadi saya masukkan sini nak sambungan daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Maka kita berhenti pada kepercayaan pada hari akhirat. Jadi nak faham macam mana otak kita ni, kita nak reset dia balik supaya beriman dengan hari akhirat ni menyebabkan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat, yang takut kepada balasan esok, dan mudah-mudahan dimasukkan kita ini ke dalam syurga. Yang pertama, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah tanggungjawab yang penuh. Semua yang kita buat kat dunia ni semuanya adalah tanggungjawab. Dan semua tanggungjawab ini akan dipersoalkan esok di hadapan Allah. Dan bukan tanggungjawab kepada manusia saja, tetapi kepada Tuhan yang melihat kita ini. Walaupun kita berada sendirian. Dalam hadis Nabi SAW ada kisahkan tentang bayi yang boleh bercakap. Kalau ikut dalam hadis tu ada 3 kisah bayi yang boleh bercakap. Masa dia lahir tu, bayi tu tempoh dalam keadaan tu dia boleh bercakap. Allah Ta'ala izinkan dia bercakap. Pertama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir-lahir, dia boleh menjawab persoalan orang yang cemuh Maryam, mak dia, yang kata dia ni lahir tanpa bapa lah, ataupun lahir dengan keadaan yang buat kerja jahat, sebab tu dapat Nabi Isa dan sebagainya.
Nabi Isa masa dia jadi bayi lagi dia boleh bercakap dah. Dia patahkan hujah-hujah orang yang buat tuduhan. Itu satu. Yang kedua tentang kisah seorang yang nama dia Juraish. Juraish. Tentang pernah dengar tak nama kisah ni? Yang mana Juraish ini hidup pada zaman Bani Israel. Dan Juraish ini satu orang yang ahli ibadah. Dan dia ada tempat ibadah dia sendiri. Tempat ibadah ni kita kata macam dia ada surau dia sendirilah, surau. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Al-Aqsa, bawah tu tuan-tuan Masjid Al-Aqsa Qadim yang lama tu, kat situ ada tempat Mihrab Maryam. Mihrab Maryam ni tempat Nabi tempat Maryam ni beribadah. Maryam ni asalnya Imran ni nak anak lelaki, tapi Allah Ta'ala tak izinkan dapat anak perempuan nama Maryam. Jadi dia ni penjaga Masjid Aqsa ketika itu. Jadi kerja, saya dah tengok tuan-tuan, macam sel penjara. Atas tu batu simen yang tinggi sikit untuk tidur, bawah tu adalah untuk dia beribadat. Dia macam tu je. Rumah ataupun mihrab dia tu, dia tak besar. Atas tidur, dia turun bawah, semayang, beribadat. Habis ibadah, Nabi Zakaria yang jaga tu, tengok dalam Quran semua, macam mana ada makanan ni? Ini semua daripada Allah Ta'ala hantar. Baik. Jadi, Juraish ni, dia ada surau. Tempat dia beribadah. Tapi, mak dia datang, panggil dia tak menjawab. Sebab dia tengah semayang. Tapi masalahnya dia tu semayang sunat. Dia semayang sunat. Mak dia panggil, dia tak jawab. Hari pertama. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama, menyebabkan mak dia marah. Dan bila mak dia marah, mak dia kata apa? Semoga Juraish ni nanti akan ada perempuan jahat, pelacur yang datang pada dia, tuduh dia ni melakukan kejahatan. Sampai macam tu mak dia marah. Tuan-tuan kalau jadi ibu, jangan macam tu lah. Sebab tu orang Melayu dulu-dulu ni dia selalu sebut anak bertuah. Cuma cerita tanggang aja dia sumpah. Kalau kat Indonesia dia panggil malim kundang kan. Sumpah jadi batu. Saya hari tu dengar satu radio, orang tanya juga kenapa sumpah jadi batu, kalau sumpah jadi emas kan untung mak dia. Jadi tak terfikir pula kita kan. Jadi emas ke jadi batu ke untung, tapi sekurang-kurangnya pengajaran jangan derhaka kepada mak. Baik, Juraish ni dia tak derhaka, tapi dia tengah semayang, tapi dia semayang sunat. Semayang sunat, kena faham Jadi kalau dia tak semayang sunat tu pun boleh. Dan sepatutnya dia boleh jawab panggilan ibu dia. Kalau dalam fiqh macam mana kita nak jawab? Contohlah, kita tengah semayang sunat ni, mak kita panggil, "Mat." Maka kita ketika itu dibenarkan untuk kuatkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan. Oh, mak kita dengar, oh dia tengah semayang. Tak apalah. Tapi masalahnya Juraish tak buat macam tu. Juraish diam dan teruskan solat dia, menyebabkan kali ketiga ataupun hari yang ketiga tu mak dia doa seolah-olah doa yang buruk pada dia. Maka apa yang mak dia doakan Allah Ta'ala makbul. Satu orang pelacur yang telah diupah oleh masyarakat yang jahat yang tak suka dengan Juraish ni, bagi upah kat perempuan pelacur ni buat cerita buruk pada tentang Juraish ni. Maka pelacur ni datang bawa seorang bayi. Dia kata, jadi orang pun tanya, siapa bayi ni? Siapa bayi ni? Maka perempuan kata, bayi ni bapak dia ialah Juraish. Jadi bila dengar je, Juraish ni ingatkan ahli ibadah sangat, ingatkan alim sangat, baik sangat, rupanya penonggeng agama. Ini istilah hari ni lah. Orang nak kutuk orang agamawan ni, macam-macam. Penonggeng agama rupanya dia ni. Maka masyarakat ketika itu musnahkan surau ataupun rumah ibadat Juraish ni. Maka Juraish pun pergi kepada pelacur tu. Dia tengok dekat pelacur tu ada bayi tu. Maka Juraish tanya, wahai budak, wahai bayi, siapakah bapakmu? Tuan-tuan, ini kelebihan orang beribadah lah, orang alim. Tuan-tuan jangan buat macam ni. Confirm tak bercakap bayi tu. Melalak dia lah. Jadi Juraish pergi dekat pelacur tadi, cakap pada budak ni, wahai budak, siapakah bapa engkau yang sebenar? Jadi dengan izin Allah,
budak tadi ataupun bayi tadi tu dia pun bercakap, wahai apa Juraish, bapa aku sebenarnya ialah seorang pengembala kambing di sebalik gunung sana. Barulah tahu bahawa pelacur itu telah menipu orang sekelilingnya dengan menuduh Juraish melakukan perkara tak baik, perkara yang buruk kepadanya. Jadi apa yang berlaku ialah maaf saya. Apa yang berlaku ialah bayi tadi boleh berkata-kata. Okay. Jadi itu menunjukkan bahawa kekuatan ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada satu orang yang semua ini kalau kita fikir akhirat, dia memberi jawapan kepada sebarang kemungkinan itu. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian. Jadi yang kedua ni, kepercayaan kepada hari akhirat juga bermaksud kita meyakinkan segala peraturan susunan yang berlaku dalam alam dunia ini tidak semuanya pergantian, semuanya berputar, semuanya ini takkan kekal. Dan kekal hanyalah daripada Allah. Yang peraturan daripada Allah ini, kalau kita belajar tauhid, dia panggil sebagai sunnatullah. Sebagai sunnatullah. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan lelaki? Allah Ta'ala menciptakan perempuan. Kenapa perempuan ni dia kena kahwin dengan lelaki baru dia dapat anak? Itu sunnatullah. Jadi orang yang hari ini memilih lelaki berkahwin dengan lelaki, confirm dia tak dapat anak. Confirm. Sebab apa? Allah Ta'ala tak menciptakan orang lelaki untuk mengandung, melahirkan, maupun menyusukan anak, takkan. Dan begitulah juga alam ini. Sampailah dunia itu sendiri binasa dan hancur. Semua daripada kita yang Allah Ta'ala ciptakan ini ada expired date. Ada tarikh luput dia. Tuan-tuan beli roti, tengok, oh roti pun ada tarikh luput. Biskut pun ada tarikh luput. Yang beli sampai setahun, 2 tahun punya produk pun ada tarikh luput. Mana boleh sampai bila-bila, kan? Dan semua kita pun ada tarikh luput. Cumanya sama ada kita memilih tarikh luput dengan keadaan yang baik ataupun tidak, itu pilihan kita di atas dunia ini. Yang ketiga, setelah hancurnya alam ini, Tuhan akan menciptakan alam yang lain. Tuan-tuan, sekarang ni tengah musim panas, dia panggil super El Nino ke apa, yang dekat Korea ada singa yang mati di zoo sebab panas. Lebih di Bangkok hari tu lebih 42.5 darjah Celsius. 42 lebih lah darjah Celsius. Panas. Kat Malaysia pun kalau tuan-tuan perasan dia panas dan air pun kurang. Jadi kat sinilah kalau mana-mana tempat ataupun keluarga kita boleh buat solat sunat hajat, solat sunat minta hujan turun, solat sunat istisqa, minta supaya hujan turun. Bukan apa, bila panas sangat ni takut penyakit, tubuh tak kuat, kemudian wabak-wabak yang lain, binatang-binatang liar pun dia keluar daripada tempat dia pergi sorok-sorok kadang bawah kereta kita, kena tengok semua tu. Tapi ni semua daripada Allah. Allah Ta'ala uji kita yang selama ni kita rasa air mineral yang kita beli tu tak habis pun, kadang-kadang kita buang tu kat tong sampah. Saya baru-baru ni bila kuliah maghrib, mana-mana masjid surau biasa dia siapkan air lah untuk ustaz. Saya cakap dengan pihak penganjur, saya kata kalau ada air alhamdulillah, kalau tak ada pun tak apa. Sebab apa? Berapa ramai orang kadang-kadang dia ceramah-ceramah, ustaz ke tak ustaz ke, air tu dia minum sikit je, lepas tu dia belah. Dia pergi. Baki air tu siapa minum? Takkanlah JK nak minum. Air banyak air, dia pun buang. Sedangkan air tu boleh lagi dimanfaatkan pada pokok, pada tumbuh-tumbuhan. Dan bila sekarang ni tengah kemarau ni, tuan-tuan baru rasa, penting air ni. Jangan membazir. Gunakan semanfaat yang boleh. Kerana apa? Atas setitis air itu pun Allah Ta'ala akan tanya. Jangan ingat, Tuhan tak tanya aku ni. Tuhan kan tanya semua. Apa hujah dia? Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar zarrah pun Tuhan akan
tanya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Maka Tuhan yang menciptakan alam. Masuk dah satu daripada alam bumi ni pergi satu alam yang lain yang saya pun tak tahu sebab belum lalu. Okay? Cuma Nabi SAW cerita daripada Quran, cerita daripada hadis, alam ini bila dah masuk alam ini kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan mati, kita masuk alam barzah. Tapi bila ditiupkan sangkakala, semua manusia akan mati dan tiupan yang terakhir, semua manusia akan dibangkitkan. Bila dibangkitkan, kita takkan mati dah. Banyak kali saya sebut dalam kitab-kitab lama dia sebut, mati itu sendiri akan mati dan tak adalah mati selepas matinya mati. Faham? Kan? Dan buminya jadi lain. Manusia dipanggil untuk hidup kembali. Untuk dihakimi, diadili dengan apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ni. Dan kat situlah kita berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar. Bukan besar padang bola, tapi seluas mata memandang, dan ketika itu penyesalan demi penyesalan, ketakutan, segala apa yang kita tak pernah rasa atas muka bumi ni, kita akan rasa ketika itu. Apatah lagi jika berat amal kita ni dengan berat perkara-perkara yang jahat, yang dosa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Yang keempat, bila sebut beriman, kepercayaan pada hari akhirat ni, syurga untuk yang lebih berat amal baiknya, neraka untuk yang lebih berat amal jahatnya, dan semuanya dilakukan dengan adil. Dan kadang-kadang dia kata, tuan-tuan ingat hadis sahih, bila mana satu orang yang orang cop dia sebagai pelacur, orang yang jahat, tetapi dia ada rasa simpati kepada seekor anjing yang dahaga, maka perempuan ni pun turun, dalam riwayat tu turun pergi ambil air ni, cedok dengan kasut dia, bagi anjing ni minum. Rupanya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, memandangkan dia buat amal soleh tu. Jadi jangan pandang kecil kepada sedikit amal soleh. Contoh bagi makan, contoh belanjakan orang makan, contoh pergi rumah anak yatim. Tuan-tuan, kita tak perlu jadi influencer pun untuk buat amal soleh ni. Biarlah kita tak terkenal di dunia ni pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala sangat mengenali kita. Para malaikat mengenali kita. Kadang-kadang kita ada sedikit duit, kita nak tolong orang. Dia tolong orang tu nombor 2, dia record dulu. Dia ambil handphone dia record, hello guys, kat sini aku ada nampak orang susah ni. Hari ni kita nak berkongsi rezeki. Sebenarnya tak perlu. Walaupun dalam Quran boleh dia sebut sirrau wa alaniyah. Kamu nak buat secara sembunyi-sembunyi ke ataupun kamu nak buat secara terang-terang, dibenarkan. Dibenarkan. Tapi kalau kita ni seorang yang berfikiran akhirat, kita pun baca dalil hadis, baca dalil Quran, orang yang sedekah tangan kanan dia sampaikan tangan kiri dia pun tak tahu apa dan berapa yang dia sedekahkan oleh tangan kanannya, itu Allah Ta'ala sangat sayang dia, nak tak sabar-sabar nak jumpa dia di mahsyar kelak. Itu sebut dalam hadis. Jadi tuan-tuan fikirlah, ada kalanya kita perlu tunjuk bukan apa, untuk menggalakkan orang lain pun sama-sama menyumbang. Contoh macam zakat. Zakat tak payah buat sebenarnya zakat buat terang-terang pun tak apa. Sebab apa? Supaya orang lain pun bayar zakat. Tapi kalau sedekah ni kita diam-diam je lah. Tak apa, kita bantu diam-diam. Tuan-tuan akan tengok kelebihan ataupun ajaibnya orang yang bersedekah ni. Tuan-tuan puan rahmatullah. Yang kelima, alhamdulillah, kalau ikut rekod saya tengok ni ada 287 orang yang tengah online dengan kita. Tak apalah, dia dengar sambil buat kerja ke ataupun dia sekadar online ke, tak apa. Mudah-mudahan yang bersama-sama dengan kita ni Allah Ta'ala permudahkan urusan dia, Allah Ta'ala bantu dia menghadapi segala-galanya. Baru-baru ni kan ada cerita pasal apa, orang yang meninggal masa bawa motor RXZ, perjumpaan silaturahim apa semua kan. Saya bukan nak ulas, tapi saya nak bagi tahu ajal maut tu kerja Tuhan. Cumanya kadang-kadang orang nampak dari sudut perspektif buruk. Sedangkan majlis itu saya difahamkan lah, saya tak sertai, saya tak ada motor pun, RZ pun. Jadi saya difahamkan ada majlis yang buat bacaan doa,
sebelum mulakan program dan sebagainya, baca doa pun tak mujarab ke sampai ada orang peli macam tu Allah tak makbulkan ke doa tu yang ada sampai aksiden sampai mati tu. Tuan-tuan dan puan, mungkin daripada puluh ribu ataupun ribuan yang hadir tu disebabkan asbab doa tu yang meninggal 11 orang. Asbab dah orang tu nak meninggal dah. Jadi sebab dia pergi perhimpunan motor tu. Kita pun tak tahu kisah hidup kita ni macam mana. Tapi berapa ramai orang dia suka komen, dia suka tulis dekat media sosial dan sebagainya seolah-olah dia tak fikir akhirat. Tulisan dia tu akan kekal dan dia ni akan tak ada, akan mati. Dan dia akan dipersoalkan dengan apa yang dia tulis, apa yang dia buat, apa yang dia katakan. Itu lebih menakutkan berbanding buat jahat yang lain. Sebab apa? Itu yang dipanggil saham akhirat yang berkekalan tu. Bila dia buat jahat, kekal sampai hari kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan Allah. Yang kelima, kepercayaan akan hari akhirat ini memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Kan? Bukan bermakna mereka yang berjaya itu adalah mereka yang hidup mewah dengan harta benda, yang gagah berani, yang capai apa yang dia inginkan. Bukan pula kerana orang yang hidup susah, rumah buruk, menderita menjadi ukuran menyatakan bahawa seorang itu celaka. Bukan. Namun kejayaan yang hakiki pada nilai iman dan takwa di sisi Allah. Dan di hari kiamat, semulia-mulia kamu ialah orang yang takwa. Orang yang taat perintah Allah. Bukan orang yang duit banyak, bukan orang yang rumah banyak, bukan orang yang bini banyak, bukan. Orang yang iman dan takwa dia tinggi dan dia bawa banyak amal soleh. Dan adakah kita perasan perkataan yuqinun digunakan untuk akhirat sedangkan sebelum ini perkataan yu'minun untuk perkara yang ghaib yang lain. Yu'minun beriman, yuqinun orang yang yakin. Dan ini kerana adalah yakin adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada iman. Okey. Ini sedikit teknikal lah, sedikit teknikal. Dan kalau kuliah bulan lepas saya kata kita nak huraikan tentang yakin itu. Sebab akidah ikatan simpulan yang tak boleh dirungkai. Orang yang beriman kepada Allah, dia beriman. Tapi bila orang tu dia dah yuqinun, dia meyakini keimanan dia tu, dia lebih jami' mani', lebih terikat kemas. Dan yakin ini selalunya kita dapati setelah kita melihat sendiri suatu perkara itu. Tetapi bagaimana yang kita nak kata yakin sedangkan kita tidak melihat lagi hari akhirat. Kalau orang putih, orang barat dia buat filem tentang hari akhirat ni memang macam-macam, Armageddon lah, apa benda kan, semua kita tengok, wah macam ni menakutkan. Tetapi tuan dan puan rahmati Allah, lebih daripada itu dahsyatnya Allah Ta'ala ciptakan hari akhirat ni. Dan kita boleh dapat keyakinan melalui hari akhirat ini melalui bacaan Qurannya. Memang bila kita baca Quran, baca hadis, itu je yang boleh menyebabkan benak kita ni berfikir, minda kita ni berfikir. Memang setiap halayan Quran itu pasti menyebut tentang hari akhirat dan ia tidak sama dengan perkara yang lain yang tidaklah disebut pada setiap muka surat Quran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya ambil daripada website JAKIM juga, tanda-tanda hampir berlakunya kiamat. Nabi SAW menyebut la taqumus sa'ah. La taqumus sa'ah, Nabi kata takkan berlaku hari kiamat ni hatta yuqbadul ilm, sehinggalah diangkatkan ilmu, wa takthuruz zalazil, dan banyaknya berlaku gempa, wa yataqarabuz zaman, dan masa berlalu dengan pantas, wa tadhharal fitan, maka terzahirnya fitnah, wa yakthural harj, dan banyaknya berlaku pembunuhan. Tuan-tuan rasa semua ni berlaku tak? Rasanya dah berlaku dah. Rasanya ni semua berlaku. Tapi ini hampir berlaku kiamat. Belum kiamat lagi. Hampir. Kalau kita nak bahas satu-satu diangkatkan ilmu, ulama tanya, bagaimanakah diangkatkan ilmu ni? Dengan matinya orang-orang alim.
berapa ramai dah kita dengar orang-orang alim. Orang alim yang saya sebut ni adalah bukan orang yang ada 10 PhD. Orang yang alim ni orang yang berilmu dan dia beramal dengan ilmu dia. Kalau kita ni kadang kita ada ilmu tapi nak kata amal ni kan. Sebab tu adab ataupun akhlak melebihi ilmu itu. Kalau orang tu hafal banyak dalil sekalipun tapi akhlaknya buruk, adabnya buruk, cakapnya kasar, lebih baik itu lebih baik orang yang kurang ilmunya tetapi adabnya bagus. Tuan-tuan nak tengok adab bagus macam mana? Tuan-tuan kita pergi masjid. Ke masjid ramai orang, ni hari Jumaat kan, orang lelaki. Hari Jumaat ni ramai orang, apa yang kita boleh buat? Apa adab yang kita boleh buat? Kalau kita duduk di antara orang, kita pun bagi salam. Salam orang tu. Janganlah masa khatib sedang berkhutbah bagi salam. Ni saya kata siapa yang datang awal ni, dia bagi salam dulu. Kan? Kita pun duduk baca Quran. Untuk bagi salam orang sebelah tu pun, kalau kita tak ada adab, kita duduk tak bertanya pun. Sedangkan bila beramai-ramai datang kat masjid ni, silaturahim. Berapa ramai yang saya tengok, kerana ramai manusia di kawasan masjid tu, kereta, sondol kereta, slipper hilang, kawan ni pun rembat slipper dia, slipper orang lain, sebab slipper dia kena rembat, dia pun rembat slipper orang lain. Saya dah banyak kali sebut dah, kalau slipper kita kena rembat, jangan rembat slipper orang, jangan rembat slipper masjid. Minta izin, Tuan Imam, ada tak slipper lebih? Slipper saya kena ambil ni. Saya sendiri kadang-kadang jadi khatib pun, orang rembat slipper saya. Ada sekali tu, saya baru beli slipper tu, nampaklah baru dia. Tapi yang tinggal kat saya, slipper yang macam saya beli tu, tapi lama. Dia tukar. Mungkin tertukarlah, tersilap kan. Tapi dalam hati saya pandai pula yang ambil ni, ambil yang baru, yang lama bagi aku. Tak apalah, tu rezeki masing-masing. Adalah tu sebabnya kan. Wah, rupanya nak balik tu ada rezeki lain dan sebagainya. Baik. Tuan tengok kat sini. Masa berlalu pantas. Semua orang ada 24 jam tu, tapi sekejap je. Ni kita kalau kita tengok jam ni, lagi 10 minit je dah nak habis. Rasanya baru kita mulakan ceramah. Bahkan terzahirnya fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan buruk. Apatah lagi sekarang ni zaman AI lah, zaman itu, zaman ini, yang nampak macam dia, cakap macam dia, kelakuan pun macam dia, tapi bukan dia. Kan, tuan-tuan dan puan. Sebab itu Jumaat ni Nabi SAW suruh kita baca surah Al-Kahfi. Pagi ni selalunya kita baca, tapi kali ni saya nak banyakkan sikit uraian ni. Jadi kita tak baca pun di awal tadi 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Tuan-tuan, lepas ni boleh baca, jangan risau. Dan banyaknya berlaku pembunuhan. Betul tak? Betul lah. Bagaimana manusia dibunuh disebabkan peperangan, disebabkan dendam, tak puas hati dan sebagainya. Hari ini anak boleh bunuh mak yang lahirkan dia pada rahim dia, anak tu boleh bunuh mak dia balik. Banyak pembunuhan-pembunuhan yang kita rasa kezaliman-kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ni. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Baik, kita bincang sikit. Hadis daripada Huzaifah, daripada Asid Al-Ghifari. Telah muncul Nabi SAW di samping kami apabila kami sedang berbincang. Kita fokus kiamat sebab wabil akhirati hum yuqinun. Allah Ta'ala cerita orang yang boleh percaya, yakin hari kiamat ni. Maka Nabi SAW bertanya. Huzaifah ni tengah bincang dengan sahabat ni, tiba-tiba Nabi muncul, Nabi tanya, apa yang kamu bincangkan? Maka mereka jawab, kami sedang bincangkan perihal as-sa'ah. Tuan-tuan, 1400 tahun yang lampau, sahabat-sahabat bincang dah hari kiamat ni. Sahabat-sahabat ni takut. Lepas tu kita ada buat lah, kita jarang kan buat forum perbincangan berkaitan dengan hari kiamat. Adalah kalau dalam kuliah saya ada satu tempat, Masjid KLIA ni, saya ajar berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tapi kebanyakan masjid surau dan sebagainya jarang, bukan kata tak ada, jarang nak cerita hari kiamat. Sebab bila cerita hari kiamat ni dia mendatangkan kegerunan pada kita.
innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelum daripadanya 10 ayatin. 10 tanda. 10 tanda. Tuan-tuan, pagi ni at least kita boleh ingat sikit 10 ni insya-Allah. Maka Nabi SAW menyebut tanda-tanda tersebut. Yang Nabi sebut ad-dukhan. Ad-dukhan. Dukhan ni maksud dia apa? Asap. Tuan-tuan pergi negara Arab ke apa, kat airport dia tulis mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Dilarang berasap lah maksudnya tu. Kan? Kemudian wad-dajjal. Okey, tuan-tuan tengok ya. Wow yang menjadi sambung ni, wow apa? Ini ulama bahas tau. Ulama bahas maksudnya adakah selepas asap ini kemudian itu berlaku itu ataupun berlaku berturut-turut ke ataupun berlaku bersama-sama ke? Wow itu sendiri dibincangkan oleh ulama. Asap, kemudian wad-dajjal, kemudian wad-dabbah, wa tulu' asy-syamsi min maghribiha, wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, wa ya'juj wa ma'juj, wa thalathata khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab, wa akhiru dhalik narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang pertama Nabi kata keluar asap. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Dabbah. Ad-Dabbah. Dabbah ni panjang. Dabbah ni macam mana? Okay. Yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa, anak kepada Maryam. Yang keenam, Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, 3 gerhana. 1 gerhana di timur, 1 gerhana di barat, 1 lagi gerhana di rantau Jazirah Arab. Dan yang 10, sebab tadi gerhana ada 3 gerhana timur, gerhana kat barat, gerhana di rantau Jazirah Arab. Ni pun ulama bahas. Gerhana ni gerhana serentak ke macam mana? Berikutan. Mula timur dulu, lepas tu barat, lepas tu kemudian yang terakhir, keluarnya api daripada Yaman yang menghalau manusia ke mahsyar. Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. 10 ni kalau kita ingat, ini selepas itu keluar api daripada Yaman, maka bersiap sedialah tiupan sangkakala apa yang berlaku. Sebab tu dalam ulama-ulama dan kitab-kitab dan sebagainya memaklumkan kepada kita orang yang beriman ni kalau ada sekelumit pun pada dia iman, maka dia akan mati sebelum melihat betapa dahsyatnya kiamat tu. Hanya orang yang zalim, yang jahat saja yang akan menyaksikan. Tuan-tuan, bila Dajjal nak keluar pun, Dajjal nak muncul pun, ada hadis yang lain, Nabi SAW suruh perintahkan ikat anak bini kamu. Ikat ni sepatutnya maksudnya duduk kat rumah, jangan keluar. Jangan duduk kat rumah. Sebab apa? Fitnah Dajjal itu sangat dahsyat. Tuan-tuan dan puan, daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sitta tulu'i syamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabbah aw khasata ahadikum aw amral amma. Bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara. Badiru. Segera, cepat. Terbit matahari dari sebelah barat, asap, dajjal, ad-dabbah, dan khususnya daripada kalangan kamu kematian, dan urusan yang umum iaitu kiamat. Nabi beritahu kita ni kalau buat baik segera. Sebab tu dalam Quran di pihak peringkat pentadbiran Jabatan Agama Islam, kat sini ramai orang JAKIM, orang Majlis Agama Islam Negeri, kita punya pimpinan sebut fastabiqul khairat, bersegera dalam berbuat baik. Kenapa segera? Sebab memang Nabi suruh segera. Badiru bil a'mal sitan. Kamu buat cepat ni sebelum datang 6 perkara ni. Macam mana maksud buat cepat? Kadang-kadang ada orang ni dia suka lengah.
dia tahu kerja ni kalau aku buat cepat nanti ada kerja lain ni kan. Jadi dia buat lambat. Dia tak rasa itu dia tak ada mentaliti akhirat yang sebagaimana kita bincangkan tadi. Orang yang ada mentaliti akhirat ni, dia tahu kalau aku buat kerja lagi banyak, lagi bagus, lagi bagus, lagi banyak, lagi bagus semua, pertama dia akan mahir, dia akan upgrade dia punya skill dan sebagainya. Sebenarnya dia buat kebaikan. Dia buat kebaikan, dia bukan buat kejahatan, dia buat kebaikan. Dia selesaikan urusan orang ni, dia buat orang tu, dia tolong orang ni, dia cepatkan, dia permudahkan. Saya selalu cerita tentang satu guru saya masa zaman saya belajar ni. Saya minta tolong dia. Doktor, saya tengah gini-gini, minta tolong. Dia pun tolong saya dalam keadaan, okey, dia buat ni, dia bantu sungguh-sungguh. Habis dia tolong, okey, terima kasih. Dia cakap kat kita terima kasih. Kita yang minta tolong dia. Dia yang cakap terima kasih. Lepas tu saya saja tanya, doktor, saya minta tolong doktor ni, bukan doktor minta tolong saya. Kenapa doktor pula yang cakap terima kasih? Patutnya saya yang cakap terima kasih. Dia kata, tak apalah, terima kasih lah sebab awak datang minta saya tolong ni, pahala pada saya. Boleh pahala pada saya. Tuan-tuan tengok orang yang ada mentaliti akhirat ni. Saya sebut ni, mungkin hari ni tuan-tuan saya nak tuan-tuan perasan benda ni. Kita ni banyak kawan kat office ke, kat rumah, jiran apa. Kita tengok macam mana orang ni. Kalau orang ni ada mentaliti akhirat, dia akan terima kasih. Dia akan cuba buat apa yang Nabi ajar. Dia akan sedaya upaya dia mengikuti syariat agama itu sendiri. Berbanding orang yang buat tak kisah, biarkan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, rahmatullah. Maka Syekh Mubarak Furi ni, dia kata apa? Dia buat kajian dia ni, dia kata sama ada perjalanan kiamat, 10 tanda kiamat yang besar tadi, adakah susunannya begitu? Ataupun Dajjal keluar dulu, nanti bawa asap kemudian. Wow tu macam mana? Maka kat sinilah Syekh Al-Mubarak Furi ni satu ulama juga yang memberi pandangan bahawa yang dimaksudkan wow tadi summa, kemudian. Maksudnya 10 tanda besar tadi, kemudian ulama berselisih faham. Maksudnya yang pertama keluar asap dulu. Kebakaran ke macam mana ke, Allah Ta'ala alam. Kemudian summa, keluarnya Dajjal. Sekarang ni kita tengah menyaksikan peperangan. Adakah maksud keluar asap tu asap daripada peluru nuklear yang sana tembak, sini tembak, terbakar sana, terbakar sini? Adakah itu maksudnya? Kan? Allah wa rasuluhu a'lam. Kita kata macam tu lah. Kalau kita nak tafsir macam tu, tak ada satu jawapan yang qat'i yang Nabi kata macam tu. Tapi kita tahu haraj tadi dalam hadis tu, bila nak berlaku kiamat ni, berlaku banyak pembunuhan, kita boleh kata macam mungkin itu juga asap. Bila mana dah kena tembak sana, tembak sini, terbakar sana, terbakar sini, itu asap. Ataupun bumi ni terbakar yang dahsyatnya dan sebagainya. Thumma, kemudian hurujud Dajjal, keluarlah Dajjal. Bila keluar Dajjal, kita tahu yang bunuh Dajjal ni ialah Nabi Isa. Thumma nuzulu Isa. Nak tengok, Nabi Isa dia bukan khuruj, dia nuzul, diturunkan. Sebab kita orang Islam ni beriman bahawa Nabi Isa tu diangkat ke langit. Orang lain dia percaya lain. Okey. Thumma khuruj, lepas tu keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Saya ingat media sosial pun banyak kat TikTok ke apa, dia buat gambaran ilustrasi yang Ya'juj ni macam mana, Ya'juj Ma'juj ni macam mana, bagaimana keadaan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca tadi tu, kemudian satu hatta takuna da'watu wahidah, sehinggalah dalam apa huraian Syekh Mubarak Furi ni, dia kata apa, maka kemudian keluarnya dabah, kemudian terbit matahari, kemudian orang kafir memasuki Islam pada zaman Nabi Isa sehingga dakwah itu menjadi satu. Maksudnya satu dunia ni akan masuk Islam, orang kafir ni akan masuk Islam. Tapi sampai bila nanti ada episod dia lalai, leka dan sebagainya, sehingga mereka kembali kafir semula. Tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, kita dah berakhir di 10 dah jam kita ni kan. Ini saya ringkaskan tadi tanda-tanda kiamat tadi. Okey.
Kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan insya-Allah jika tiada aral, itulah yang akan kita sambung pada kuliah akan datang. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Jamal Dr. Fakhr Razif Hanafi atas perkongsian hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada soalan boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz ataupun tulis di ruangan chat. Silakan. Sebelum ni ada satu soalan daripada doktor apa ni sebenarnya. Saya simpan jawapan tu. Kita nak jawab dalam episod yang yakin tu. Okay. Yang ni Ustaz Syarizan. Ustaz Syarizan dia angkat tangan ke apa tu? Ada soalan ke? Doktor nak jawab yang lepas tu ke? Jadi saya nak jawab episod yang akan datang. Okey. Tadinya daripada Dr. Muhammad Luqman harap betul Muhammad Luqman. Ya. Itulah pada akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Ya, ada soalan lain ke? Kalau tak ada, Doktor boleh buatkan kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian. Pertama tadi di awal tadi ada sikitlah gangguan teknikal, saya mohon maaf. Namun demikian untuk konklusi ataupun kesimpulan kita pada episod hari ni, Quranic Circle kita ni, tuan-tuan, kita tanamkan, cuba tanam. Kita jangan tinggalkan, cuba tanam ada minda akhirat. Minda akhirat ni maksudnya ialah apa segala tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan yang keluar kita, apa kita nak buat, kita kena ingat implikasi akhirat nanti. Dapat pahala ke, dapat dosa ke, dapat apa. So itu adalah orang yang ada minda akhirat. Termasuklah kita bekerja ni, sekejap lagi nak keluar pergi makan ke, tengok jam, dibenarkan makan setengah jam je. Ini kita bantai sampai solat Jumaat ni. Kan? Ke macam mana? Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya sekarang kepada Dr. Fakhr Razif Hanafi atas perkongsian pada hari ini. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk mengikuti program kita pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membuat sedikit hebahan berkaitan dengan program ini kebajikan buku dan yang akan diadakan pada program online kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada bulan hadapan kita akan mengadakan Quran Circle dalam tafsir Al-Quran bersama dengan Ustaz Dr. Fakhr Razif untuk siri yang ke-31. InsyaAllah akan diadakan pada 4 September 2026. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi adalah berkaitan dengan dakwah Circle ibadah pesakit pada siri yang ke-30 14 Ogos 2026 bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali, insyaAllah pada minggu hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah itu sahaja untuk perkongsian program kita pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita buka kamera lah. Kita mengambil gambar dengan bersama kita. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana yang boleh buka kamera, insyaAllah kita buka dan juga ambil gambar lah bersama-sama, insyaAllah. Okay. Ada ke? Ready ke? Ya. Satu, dua, tiga. Okay, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Selesai sudah program kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi pihak ini akan berjelebu mengucapkan terima kasih pada Tuan Penceramah Dr. Fakhr Razif Hanafi atas perkongsian pada hari ini. Juga pada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih mengucapkan kerana sudi untuk mengikuti program kita. Program ini akan berjelebu pada hari ini.
Juga saya mohon maaf ada sebarang kesilapan sepanjang mengadakan program pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada program-program yang akan datang. Kita mohon tasbih kafarah dan salatul nas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.